CAS, Court of Arbitration of Sport, membenarkan 7 pemain dilepaskan beraksi beberapa sebab utama. Ini sebab yang general. Yang pertama, isu prosedur pendaftaran. Pendaftaran pemain tidak melanggar peraturan secara jelas. Atau kesalahan yang berlaku lebih kepada kelemahan pentadbiran. Okay, dalam kes ni, CAS cenderung tidak menghukum pemain, sebaliknya isu tertumpu kepada badan pengelola. Kelana Jaya lah. Okay. 2. Hak pemain dilindungi. CAS sangat tegas tentang hak pemain untuk bekerja. Hak pemain untuk tidak dihukum atas kesalahan yang bukan dibuat oleh mereka. Yang tu yang saya nampak. Betul. Yang tu yang poin besar. Solid kenapa dia ni. Dan jika pemain bertindak berdasarkan kelulusan resmi ataupun tidak tahu menahu tentang kesalahan teknikal, maka larangan pemain bermain dianggap tidak adil. 3. Tiada bukti kukuh unsur penipuan. Yang tu saya reserve. Sebab pada saya